Kita sambung soalan yang ke-21. Berikut ialah persamaan termokimia bagi pembakaran butan 1-ol. So, butan 1-ol ni actually apa? Dia adalah butanol. Benda sama je, cuma butan 1-ol ni dia adalah nama IUPAC. So, jadi persamaan ni dicari nilai bahan api. So, macam kita nak kira nilai bahan api, mudah je. Kita ambil haba pembakaran, iaitu delta H. Lepas tu kita per dengan JMR. JMR total untuk apa yang kita nak carilah. Contohnya butanol kan. Butanol adalah C4 H9OH. So kita akan per dengan JMR yang ni lah. Okey, so dia bagi kita persamaan yang ni, C4 H9OH tambah 6O2 sama dengan 4 CO2 tambah 5 H2O, dan delta H dibagi negatif 2675 kgmol. So bila ada negatif, ia indicate ialah eksotermik. So mudah je lah kita buat 2675. Tak perlu kita ambil dia punya negatif positif, tak perlu. Dia just nak bagi tahu je dia tu eksotermik, tapi dalam pengiraan tak perlu ambil. So JMR pula, kita ada berapa C? Kita ada 4 C. So 4 darab dengan C12 kan? C12. C4. Lepas tu O ada apa? O ada 1. O ada 1, 16 tambah dengan H ada 1, H ada 10. So 10 lah, 10 darab 1 macam tu. So kita pun kira guna kalkulator, kita akan dapat kalkulator 2675 bahagi dengan 48 tambah 16 tambah 10. So kita akan dapat 36.148, which is 36.45 lah. Jawapannya adalah A. So dia kata soalan yang ke-22, kaca soda kapur ditambahkan dengan bahan X dalam pembuatannya supaya menjadi kaca yang lebih tahan haba dan tinggi dan lengan secara kimia. So dia tanya apakah bahan X. So bila kita cakap lebih tahan haba, maksudnya kita nak kaca apa? Kaca yang paling best, kaca yang paling yang Power Rangers. So paling best, B bermaksud boron. Saya ada perkataan boron, which is C. Soalan yang ke-23, Ain cuba mencampurkan minyak zaitun dengan air sebagai bahan asas penyediaan kosmetik menggunakan bahan semula jadi. So minyak tambah air ni adalah apa? Emulsi. Sambung baca. Pelajar dapat menunjukkan air dan minyak zaitun tidak bercampur dengan sebati. So dia dah kacau-kacau, tapi dia nampak kat sini dia tak bercampur. So minyak zaitun duduk kat atas dan air duduk kat bawah. Dia kata apakah bahan yang sesuai digunakan oleh Ain untuk memastikan kedua-dua bahan asal tersebut bercampur sebati. So of course lah, lecithin. Soalan yang ke-24. Pelajar 9 menunjukkan bagaimana minyak boleh ditukarkan kepada margarin. So kalau kita tengok kat sini, daripada minyak sawit tambah bahan P, dia akan jadi margarin. So daripada apa kita panggil lemak tepu kepada lemak tak tepu, ini tambah bahan P, kita tahu lah ini adalah proses penghidrogenan. So bahan P dan proses X siapa penghidrogenan kan? Peridatan salah, pengesedaan salah. So bahan P mesti tambah gas hidrogen. Soalan yang ke-25. Antara larutan yang berikut, yang manakah mempunyai bilangan ion hidrogen H+ yang sama seperti dalam 50 cm padu asid sulfurik H2SO4 0.1 mol di M padu. So macam kita nak buat, kita kena kira lah. So kalau yang ni kita dapat berapa, kita letak kereta yang pertama. So 100, sebelum tu kita kira dulu 50 cm 0.1 kita dapat berapa. Dia nak bilangan ion hidrogen. So dalam ni kan ada 2 ion hidrogen. So kita kira dulu 50 darab dengan apa? 0.1 bagi 1000 darab 6.02 darab 10/3 darab 2. So kita akan dapat 6.02 darab 10/22. Ni untuk yang atas ni. So kita kira pula yang pertama. So 100, kita ni ada berapa H? Ada 4H. 100 darab 0.1 bahagi dengan 1000. Lepas tu darab dengan 6.02 darab 10/3. So kita akan dapat 6.02 darab 10/21. So salah lah. So mana yang nombor 1 kita buang. A buang, B pun buang. So kita ada pilihan yang 4 ni betul, sama ada 2 ataupun 3. So kita tengok. So 50 darab dengan 0.1 bahagi dengan 1000. Kejap, kita kan buat tau.
Ni kan dah 6.0.1021 tadi tu. Tak darat dengan 4 lagi kan. So 3 tambah tu 4 darat dengan 4. Darat 4 dapat apa? 6.0.1021 darat 4. So kita kena dapat 2.408. Oh tetap salah lah. So tak apalah, salah juga. So kita tengok yang ni. Tengok yang B pula 50 darab dengan 0.1 bahagi 1000 darab dengan 6.02 darab 1023 darab dengan 3H. So kita akan dapat 9.03 darab 1021 kan. So 20 salah lah. So jawapan kita adalah D, 3 dan 4. Soalan yang ke-26, Raja 10 menunjukkan aras tenaga bagi suatu tindak balas penyesaran. So antara berikut, yang manakah benar tentang maklumat yang dapat diperolehi dari raja aras tersebut? Dari raja aras tenaga tersebut. So berdasarkan gambar ni kita dah tahu dah. Graf ni menunjukkan ini apa? Ini adalah exothermic sebab dia turun tangga. Tambah lagi dia dah bagi negatif kat sini. Lepas tu ini adalah bahan tindak balas. Ni hasil tindak balas. Lepas tu apa lagi? Mg ni mengalami pengoksidaan. Sebabnya daripada Mg ni jadi Mg2+. Ferrum 2+ ni pula mengalami penurunan. Sebabnya daripada ferrum 2+ jadi ferrum sahaja. So apa yang kita boleh dapat? Yang pertama tindak balas adalah exothermic, betul. So mana tak ada nombor 1 kita buang. So C dengan D dah boleh buang. So sama ada 2 ataupun 3, 4 dah boleh buang. Yang kedua, suhu menurun semasa tindak balas, salah lah. Jawapan dia adalah 1 dan 3, B. Soalan yang ke-27, Raja 11 menunjukkan cakra break yang diperbuat daripada seramik termaju. So ni cakra break. Ditanya antara berikut sifat yang manakah paling sesuai dengan kegunaan cakra break tersebut. Keyword dia kat sini dia kata apa? Dia kata kegunaan cakra break. Maksud dia mungkin jawapan kita kat bawah ni. Oh tak ada, jawapan kita jawapan yang mudah. Ada satu soalan, kamu tak ingat negeri apa, tapi dia tanya pasal kegunaan cakra break, tapi dia tak bagi gambar. So student akan wonder, cakra break ni datang apa kalau dia pun tak tahu cakra break tu apa. And then jawapan dia pun ni, dia bagi penebat elektrik, tahan haba yang panas, lengan kimia, boleh tahan keterangan. So maksudnya empat-empat soalan yang jawapan yang diberi dalam soalan tersebut tu, empat-empat adalah jawapan yang positif. So kalau orang tu tak tahu apakah function cakra break ni, so dia akan jawab ikut suka hati dia aja. So macam mana kita nak buat? Kita kena tahu lah cakra break ni kat mana. Cakra break ni selalunya orang tengok tak kat kereta yang break kereta. Macam tu lah. So yang pertama, A mudah pecah, salah lah. B penebat elektrik, okey tak ada kena-mengena sebabnya kita tengah cakap pasal cakra break. C lengan secara kimia, okey. Kalau lengan secara kimia memang semua benda-benda seramik termaju ataupun benda-benda yang diperbuat daripada kaca borosilikat ke apa, semua benda ni adalah lengan secara kimia, tapi ini adalah bukan kegunaan yang paling suitable, paling sesuai, bukan. So dia salah. Jawapan dia adalah tahan kejutan terma. Contoh dia kalau bawa kereta kan, ni kereta apa? Lepas bawa non-stop, bawa daripada, contohlah, bawa daripada Kedah pergi Johor, bawa non-stop. So, dia boleh tahan kejutan terma tu. Sebabnya kereta kan semakin lama semakin panas. Enjin dia panas. Jadi, dia boleh tahan kejutan terma. Macam itulah kita nak faham dia. Soalan yang ke-28. Raja 12 menunjukkan tindak balas antara natrium dan gas klorin. So, gas klorin natrium dengan 0.1 mol serbuk putih. Berapakah isi padu gas klorin yang telah digunakan dalam tindak balas ini? Apa yang dibagi itu dibagi 0.1 mol serbuk putih. Yang ni adalah selepas berlaku. So apa yang kita boleh buat adalah kita buat persamaan kimia dulu. So Na tambah Cl2, kita akan dapat NaCl. Lepas tu tambah 2 sini, 2 sini. Boleh complete. So kita dah tahu dah NaCl kita adalah 0.1 mol kan. Ini adalah step pertama. Step kedua adalah kita kira mol NaCl, which is kita dah tahu 0.1 mol tadi kan. So kita banding NaCl banding dengan step ketiga. NaCl banding dengan nak cari apa? Gas klorin. Gas klorin ada 1, Cl2. So dia akan jadi ini 2, ini 1. Lepas tu ini 0.1. So 0.1 bahagi dengan 2, kita akan dapat 0.05. So step yang keempat adalah cari molar untuk Cl2, which is 0.05 kan. So 0.05 sama dengan isi padu kita tak tahu. Allah. Dengan 24 ni padu lah. So criss cross, ni darab ni bahagi. So 0.05 darab dengan 24, darab dengan 24. So kita akan dapat 1.2. So jawapan kita adalah C, 1.2. Soalan yang ke-29. Raja 13 menunjukkan formula struktur bahan X yang digunakan dalam racun serangga. So dia bagi kat kita ni single bond. So bila single bond ini adalah alkana lah. So X, so ada
etana, tapi dia ada bromin. So ini mesti apa kita panggil dia adalah dia penghalogenan, macam tu, penghalogenan. Sebabnya dia ada grup halida, itu bromin. Bromin kan dia adalah grup halida, kan dia akan jadi bromida. So dia tanya antara berikut yang manakah ciri-ciri bahan X. So bila bahan X ni dia digunakan dalam racun serangga. So racun serangga ni dia mudah meruap. Ataupun kalau hampa nak tahu lagi lebih lanjut kan, hampa tengok ni C2H5Br. So bila ada bromida ataupun bila ada grup halida, maksud dia akan mudah meruap. Macam tu lah. Soalan yang ke-30. Rajah 14 menunjukkan pemerhatian kepada eksperimen untuk mengkaji kesan logam Q dan logam R ke atas pengaratan besi. So dia bagi paku besi logam Q, agar-agar tambah larutan kirim hasil sinoferat 3 tambah phenolphthalein. Ini dia kata tompok biru. So tompok biru ni apa kita boleh kata? Maksud dia karat, ataupun kita boleh cakap sebagai apa? Kehadiran ion ferrum. Satu lagi, kita ada tompok merah jambu. Maksud dia tak karat. So, dia tanya, antara berikut yang manakah benar? A. Tompokan biru menunjukkan kehadiran ion OH. Salah lah. Kita cakap pasal kehadiran apa ni? Ion ferrum. B. Logam Q ialah argentum, manakala logam R ialah zinc. Logam Q argentum, dia kata ni argentum, ini adalah zinc. Okey. Mungkin boleh jadi betul. Sebabnya, bila paku besi dilihat dengan argentum, maksudnya paku besi itu akan berkarat sebabnya argentum lagi kurang reaktif daripada ferrum. Kalau zinc pula, zinc lebih reaktif daripada ferrum. Jadi, bila zinc lagi reaktif daripada ferrum, maka zinc ni boleh melawan karat ataupun dia akan terkakis. Paku besi ni takkan terkakis. So, C. Ion ferrum 2 hadir dalam set 2. Tetapi tiada dalam set 1. Salah lah. Sebabnya, ion ferrum 2 ni, dah jadi ferrum dah. Dia kan diturunkan. D. Paku besi tidak berkarat dalam set 1. Salah. Dia berkarat dalam set 1. So, jawapan dia adalah B. Soalan yang ke-31. Permukaan kuali menggoreng disaluti teflon agar tidak melekat. Teflon merupakan polimer yang dikenali sebagai polytetrafluoroethane. Rajah 15 menunjukkan permukaan kuali yang disaluti dengan teflon. So, ni teflon lah. So, maksud dia, kalau ada teflon ni, nanti bila kita contoh masak telur kan, dia tak ada lah macam melekat. Macam tu lah. So, apakah monomer bagi teflon? So, dia bagi kita apa tadi? Nama kita panjang gila. Saya kaya padam. Bagi yang pun nampak. So, kalau nampak tengok kat sini kan, nama kita pun ialah polytetraflu, apa benda je lah kan. Okay ni. So, kalau kita nak cari monomer, kita cari sebelum perkataan poly. So, inilah monomer kita. Tetrafluoroethane, roethane. Jawapan dia adalah D. Jangan ambil ethanol pula. Ethanol ni contohlah kalau dia kata polyethane, tu betul lah. Tapi sekarang ni, lepas perkataan poly tu ada tetra. So, kita ambil tetra tu. Ramai orang confuse kat sini. Soalan yang ke-32. Jadual 3 menunjukkan jumlah isi padu gas oksigen O2 dikumpul dalam tindak balas penguraian hidrogen peroksida H2O2. So, berapakah kadar tindak balas purata dalam minit kedua? So, dia bagi masa kat kita, dia nak cari tindak balas purata. So, maksudnya kita nak kira tindak balas purata dalam minit kedua. So, kita ambil minit kedua, minit 2 tolak minit 1 per dengan masa yang kedua tolak masa 1. Maksud dia, kita ambil isi padu minit kedua. Isi padu minit kedua adalah 42.5 kan. So 42.5 tolak dengan 27.5. Lepas tu kita bahagi dengan 120 tolak 60. So kalau kita buat, kita akan dapat 55 dapat 0, 12 tolak 7 dapat 5, 3 tolak 2 dapat 1. So dapat 5 dapat 0 tolak per 60. So 15 per 60 kita akan dapat 25 lah kan. So 0.25. So jawapannya adalah di water 50 cm padu per saat. Soalan yang ke-33. 4.0 gram serbuk cengkerang ditambahkan kepada larutan 200 cm padu asid sulfurik 1.0 mol di M-padu. Selepas 4 minit dapati 0.8 gram cengkerang tertinggal sebagai baki. Berapakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas ini? So dia minta kadar tindak balas purata. So maksudnya kita nak kirakan kadar tindak balas purata ni. Yang pertama, kita kira dulu berapa dia punya hasil berat yang ditinggal. Serbuk tu berapa yang baki ditinggalkan. Faham maksudnya? Ni berat asal dia 4.0 kan. Lepas tu dia kata didapati 0.8 ni tertinggal sebagai baki. So kita nak cari yang digunakan tu berapa.
So kita buatlah 4 tolak 0.8. So kita akan dapat 3.2 kan. So 3.2 gram ni lah yang digunakan. So 3.2 gram ni pula apa yang kita kena buat? 3.2 gram ni kita kena bahagi dengan 4 minit. Sebabnya dia kata tadi selepas 4 minit. So pasal kan jawapan kita kan dalam minit dah ni. So kita tak perlu tukar kepada saat. So 3.2 bahagi 4, 32 sama dengan 0.8. So which is C. Kita tengok soalan yang keempat, keempat 34. Rajah 16 menunjukkan susunan radius yang digunakan untuk tindak balas peneutralan antara SCP dan larutan natrium hidroksida. So dia bagi SCP and then dia bagi 25 cm padu larutan natrium hidroksida, pH dia 14. So kita tahu lah ini adalah alkali apa? Alkali kuat. Antara berikut yang manakah mungkin SCP supaya larutan natrium hidroksida dapat dineutralkan sehingga lengkap. So dia nak tanya pasal SCP. Dia kata supaya larutan natrium hidroksida dapat dineutralkan sehingga lengkap. Maksudnya kita kena pastikan SCP ni adalah asid apa? Asid kuat. So yang pertama kita cari dulu asid kuat. So asid hidroklorik kuat, sulfurik kuat. So asid etanoik tak kuat. So kita ambil antara yang ni atau yang ni atau yang ni. Okay, kita tak betul ambil asid sulfurik walaupun dia adalah asid leprotik. Sebabnya kita kena tengok dia punya ni dulu, mol dia. So apa yang kita boleh buat, kita kira dulu. So 12.5. Jangan nak kira hampa buat MV per 1000 untuk kita cari mol. So 12.5 darab dengan 1 bahagi 1000. So kita akan dapat 0.0125. Ni kita boleh enter daripada ni. Silap. Yang kedua pula 12.05 darab dengan apa ni, 0.5 kan. So ini kita akan dapat 6.25. Mana pun 6.25 ataupun 0.00625. Hak ni pula 25 darab dengan 1 bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 0.025. So ini jawapan dia sebabnya 0.0 je. Kalau yang A 0.0025 0.0125. So jawapannya adalah D. Soalan yang ke-35. Rajah 17 menunjukkan susunan radius yang digunakan dalam satu tindak balas kimia melibatkan sebatian karbon. So, ini pun lukisan yang antara wajib yang dihafal. Kami waktu kat sekolah dulu cikgu kami suruh kami lukis banyak kali sampai ada exam suruh lukis lah sebabnya memang benda ni memang penting gila. So, memang kena hafal lah lukisan ni. So, dia tanya apakah X, Y dan persamaan kimia bagi tindak balas yang ditunjukkan dalam rajah 17. So, kita tengok dulu gambar-gambar ni. Ini adalah gambar apa? Ini adalah lukisan untuk kita tengok sebatian karbon yang melibatkan etanol ataupun apa-apalah etanol. Soalnya etanol kepada etanol. So, etanol kepada etanol ni ni kaedah apa? Ini kaedah pendehidratan. Pendehidratan. Okay. So, dia tanya apakah X dan Y. So, ni X, ni Y. Y mestilah gelembung gas kan? Dia mestilah gelembung gas apa? Dia gelembung gas etanol. Yang ni X ni mestilah etanol kan? Selalu kalau soalan yang gambar macam ni, mesti etanol. Kadang-kadang boleh jadi metanol dengan metanol juga. Tapi banyak yang kami buat soalan etanol. Macam tu lah. So dia tanya, okay, saya cari X apa? Oh, dia bagi saya tengok. Kami dah kata dah. Selalunya etanol. Dia takkan bagi benda lain lah. Kalau dia bagi pun mungkin metanol ke apa ke. Tapi kesalahan adalah etanol dengan etanol. So kita tengok. So dia nak X etanol. So kita pada yang bukan etanol. B salah. C lagi dia salah. Etanol main mana kan? Y mestilah etanol. So etanol pun salah. Jawapannya adalah D. C simple je. Soalan yang ke-36. Rajah 18 menunjukkan cerita pai bagi ratusan komposisi bagi satu asid organik. So dia bagi oksigen 64% and then karbon 30%, hidrogen 4%. Dia tanya apakah formula molekul asid organik tersebut. Dia nak asid organik. So asid organik ni kita ada karbon, kita ada hidrogen, kita ada oksigen. So cara kita nak buat adalah kita kena kira jisim dulu. So macam kita nak kira jisim, kita buat macam ni. Contohlah kita nak buat oksigen dulu kan. So kita buat macam ni. Berat oksigen, berat O2 sama dengan 64%. Dia kan persen kan. So dia kena per dengan 100. Ingat, soalan nampak dia macam payah, tapi tak pun. Kalau hampa nampak ada persen, nampak ada peratus, hampa just bahagi dengan 100 je. Lepas tu okey, nampak ada bahagi, hampa dapat apa? 64 bahagi dengan 100, hampa akan dapat 0.64 lah. Betul lah logik kan? 1, 2. Okay. Sorry. So hampa dapat 0.64. Lepas tu kalau hampa kira dekat sini, kalau hampa tengok dekat sini kan, sini dia bagi jisim molek asid organik adalah 150 gram. So hampa just darab je lah. Darab dengan 150 gram. So hampa akan dapat berapa? Hampa darab dengan hampa akan dapat dengan 150. So dapat 96 kan. So hampa dapat 96. Yang ni untuk oksigen. Kalau berat kalau berat karbon kan. Berat karbon, so hampa akan dapat karbon tadi berapa? Karbon 32% kan.
Lepas tu darab dengan 150. So potong dah. Tok sini 0.32. 3 darab 150. Kita akan dapat 48 gram. Lepas tu hidrogen pula 4/100 darab dengan 150. So 1, 2. So hampa akan dapat 6 gram. So yang pertama tu sampai 6. Lepas tu kita 8, kita 6. So kita label lah siap. Yang ni sampai 6. Yang ini adalah 48. Ini adalah 6. So yang kedua, kita pun tukar kepada mol. So macam kita tukar mol. So contohlah kita nak buat karbon tadi kan. Karbon kan 48 per dengan 12. Sebab apa? Kita kira mol. So kita akan buat macam ni. GC molar per dengan GC atom. So kita akan dapat 48 bahagi 12 sama dengan 4. Karbon ada 4. So cara yang ada karbon ada 4. Karbon yang ada 4. C yang jawapan dah. Kalau hampa nak buat yang lebih-lebihnya pun dapat jawapan yang sama juga. So kita sambung soalan yang ke-37. Pelajaran 19 menunjukkan formula struktur bagi sebatian P. So dia bagi ester kat sini. Sebatian P ni ester lah. So dia tanya apakah alkohol yang digunakan untuk menyediakan sebatian P. So macam mana kita nak tahu alkohol dia? Kita potong kat mana? Kita potong dekat sini. So ini adalah kita punya asid karboksilik. Ini adalah kita punya alkohol. So kira ada berapa C kat sini? Ada met, prop, but. So ada butanol, D. So, tengok soalan yang ke-38. Jadual 4 menunjukkan perbandingan dua tindak balas penetralan antara SCHS dan alkali Y. So dia bagi 50 cm padu SCHS 1 mol apa. Suhu awal campuran 30, suhu akhir 36. And then dia bagi SCH yang S juga, and dia bagi 2 mol. Lepas tu alkali Y 2 mol juga. Oh ni 2 mol 1 mol. And then suhu awal dia 30. Lepas tu dia suruh predict lah kot suhu akhir dia tak. Okay, so tanya apakah nilai P. Maksudnya dia suruh kita predict lah nilai P tu. So macam mana kita nak buat? Mudah je. Yang pertama kita tengok dulu nilai jawapan dia. 68, 3.6, 3.8 dengan 43.6. So kat sini kalau apa tengok elok kan, 50 cm ni kaedah cuba jaya lah kami nak ajak. Sebabnya takut. Bukan takut, dia ada cara dia. Tapi kami nak ajak anda kata macam kita time tu lost lah, macam dah tak cukup masa, kami nak ajak cara yang congok-congok dulu. So kita tengok kat sini. Sini 50, sini 50. Okay, SCHS sama 1 mol, yang ni 2 mol. Maksudnya ni mesti lagi tinggi. Ini 50 kita tak masalah. Alkali Y tak ada masalah. 1 mol, 2 mol. So bila 1 mol, 2 mol, automatically kita tahu ini nilai P mesti lagi tinggi daripada 36.8. So ada satu jawab, which is D. Tapi tak apa, kita kira juga macam mana nak buat macam ni. Yang pertama, apa tengok kat sini. Daripada 36.8, daripada 30, dari 36.8. So dia meningkat sebanyak 6.8 darjah Celsius kan. Kemudian yang kedua ni pula ialah 2 kali. So 6.8 darab 2, hampa akan dapat 8 kali 2, 16, 1, 6 kali 2, 12. Jadi 13.6. Tidak. So hampa dapat 13.6. So 13.6 tambah dengan 30. So 30 tambah 13.6. So kita akan dapat 6 belakang 3 tambah 2 ni dapat 43.6. So inilah jawapan dia. Tengok soalan yang ke-39. Jadual 5 menunjukkan maklumat tentang 3 set eksperimen menggunakan X gram serbuk zinc dengan asid sulfurik berlebihan yang mempunyai kepekatan Y mol di padu. Setiap set eksperimen menggunakan isi padu asid sulfurik yang berbeza dan ditambahkan air pada isi padu yang berlainan. So dia bagi kita isi padu asid sulfurik 100, 400, 100, isi padu air yang 300, 300, kehadiran bangkit ya tiada. So berdasarkan jadual 5 graf manakah yang menunjukkan lengkung yang betul bagi setiap set eksperimen. So kita tengok kat sini. Alright, daripada sini kita buat satu titik-titik dulu, which is dekat sini. Okay, kami ada ajak dalam video sebelum ni, dan dalam kelas pun kami ada bagi tahu juga. Always kalau kita nampak ada apa nama ni, graf kan, kita tulis dulu ini adalah faktor. Dan belakang ni adalah bilangan mol. So faktor ni boleh dia apa? Faktor kepekatan ke, faktor mangking ke dan sebagainya. So kalau kita tengok kat sini, faktor kita adalah faktor mangking. Jadi faktor yang tidak mangking dia akan duduk bawah sekali. So yang nombor 3 mesti duduk dekat bawah sekali. Okay, betul. Duduk bawah sekali. So hanya dapat A, B, C, D. Oh okay, ada A, B, C, D. Yang kedua kita tengok apa pula? Yang kedua kita tengok bilangan mol. Tengok dulu set. Semua sama ke? Oh dah. Okay, C dengan D kita dah boleh buang. Sebab apa? Sepatutnya yang duduk bawah sekali adalah yang nombor 3. So C dengan D salah. So kita boleh tengok antara A dan B. Okay, yang kedua adalah kita tengok. Okay, kedua adalah kehadiran mangkin. Kita tengok antara 1 dan 2. Okay. So isi padu asid sulfurik adalah 100. Ini adalah 400. So isi padu yang paling tinggi of course duduk kat atas. Sebab kalau ada air, maksudnya dia akan dicecah air, dia tak pekat. So kepekatan dia berkurang. Antara dua ni, faktor yang berbeza dia adalah kepekatan. So kepekatan ini paling tinggi daripada kepekatan ini. Sebab dia ada air, so air akan mencairkan kepekatan tersebut. So jadi 2, 1, 3. Ini apa? 1, 2, 3 salah. Sepatutnya 2, 1, 3, which is jawapannya adalah B. Akhir sekali soalan yang ke-40. Pelajar 20 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh seorang pelajar untuk menyedut sudu besi menggunakan kuprum. Pelajar tersebut mendapati penyeduran tidak berjaya dilakukan. So kalau kita tengok kat sini, ada beberapa yang kami nak tegaskan. Yang pertama, ingat yang ni dulu. Ketot ni apa? Ketot ni kan pendek. So bila pendek, hampa ingatlah
bahan yang disadu. Macam nak logically ingat cathode, pendek, bahan yang disadu, dia ingat macam ni. Kunci kereta, cathode, pendek, kunci kereta. Kunci kereta, K. Kan kunci kereta ni kan kita nak sadu supaya dia tak berkarat. Ingat macam tu lah. Kalau cathode, mesti dia menyadu. Dia adalah bahan yang disadu. Contohnya apa? Kunci kereta ke sudu ke dan sebagainya. So, kalau kita tengok kat sini, dia kata kat kita, penyaduran tidak boleh dilakukan. So, sebab apa? So, kita tengok kat sini. Dia bagi kita sudu besi, okey. Lepas tu dia bagi kita kuprum. Dia bagi kita larutan kuprum 2 sulfat. So, dia tanya apakah yang perlu dilakukan So, dia tanya kita apakah yang perlu dilakukan agar penyaduran dapat dilakukan dan penyaduran berlaku sekata. So, yang pertama, kita kena rendahkan voltan. Sebabnya kita nak penyaduran berlaku secara sekata. So, kita kena rendahkan voltan. Lepas tu, yang kedua, tambahkan bilangan sel kering. Okey, kalau kita tambah bilangan sel kering, dia tidak akan berlaku secara sekata. Sebabnya sel kering ni akan macam Musi akan bagi dekat bahan yang disadu saja macam tu. So, tambahkan bilangan sel kering adalah salah. Yang ketiga adalah tukar kedudukan antara sudu besi dan kuprum. Okey, kalau kita tengok kat sini kan. Ini positif, ni positif negatif. So, kita punya, apa nama dia tu, charge. Dia sebenarnya dia akan bergerak daripada sini ke sini. So, sepatutnya, kan ada emitter kat sini. Jadi, kedudukan antara sudu besi dan kuprum ni mesti terbalik. Kuprum, kita nak bagi arus elektrik ni masuk dekat sudu besi ni. Supaya sudu besi ni dia boleh disadurkan. Jadi kuprum ni dia akan beri elektrik kepada emitter ni. So kita kena tukar kedudukan dia berdua. Inilah maksud dia. Senang kata, bahan yang kita nak sadur, kita kena duduk dekat dengan kita punya sel kering. Sebabnya pergerakan elektron dia ke arah sini. Tengok kepada kita punya ni. Tengok kepada kita punya ni. Nampak yang ni kita punya sel negatif kan duduk kat tengah. So maksudnya dia bergerak daripada sini. Macam tu. So, dia gerak ke sini. Ini dah jadi bahan yang nak disadur tu. Sepatutnya ini adalah kita punya sudu besi. So, 1 dan 3. Mana 1 3? 1 dan 3. Jawapan dia adalah B. Kalau dia kata tingkatkan kepekatan larutan kuprum 2 sulfat, kita dah kena mengena apa kepekatan larutan kuprum 2 sulfat tu. Jadi, jawapannya adalah 1 dan 3. Alright, itu saja untuk video kali ini. So, semoga bermanfaat dan buat yang terbaik untuk apa punya SPM. InsyaAllah yang terbaik. Assalamualaikum.